Assalamualaikum, salam sejahtera rakyat Malaysia, rakyat Nusantara kita. Hari ni kita pakai bulu mata palsu ya. Okay. Oh my god. Okay, terima kasih semua sebab join kita hari ini ya. Kak Ru minta maaf yesterday kan, kita sebenarnya petang nak buat tapi berlaku sedikit perkara-perkara ya. So kita allergic makanan. Hari ni rasa okey sikit lah tapi itulah ya. Ada banyak benda berlaku. Okay. Kita mulakan majlis kita dengan A'udzubikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Kita berdoa ya, kita berdoa pada Tuhan mengikut kepercayaan masing-masing agar ya majlis kita dan kita semua ini selamat ya. Terima kasih semua yang baru masuk. Bisa JAS, Min Zabah, Waalaikumsalam, Shikin, terima kasih Sahah Ahmad. Macam tu ya. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam, terima kasih ya. Terima kasih semua sebab join kita. Okay. Nak bawa macam mana lah ya. Kita kadang-kadang ni. Sebab itu ya, kita harus tahu ya. Walaupun kita banyak duit. Kalau kita, Tuhan tarik sesuatu daripada kita. Tidak ada benda yang boleh buat benda ya. Okay. Okay. Billionaire Jeffrey Chia, Sunway MCL partner. Okay. Offer top bid of 581 million for Prime Singapore site. Okay. Ya, hari tu pergi ER. Ini yang kemarin punya ya. It's because of the food. Food sekarang ni, kita kan setengah orang ya, dia tak boleh makan banyak benda-benda preservatif ya. Benda-benda preservatif, benda-benda yang boleh akan menyebabkan ya. Akan menyebabkan mereka ya. Mereka akan jatuh sakit. So, Kak Ros salah seorang tu lah. Tapi nak buat macam mana, tak apalah ya. Okay, sahabat-sahabat kita, Sunway dia melabur ya. Sunway MCL, a Singapore-based developer controlled by Malaysian billionaire Jeffrey Chia and his partner China CSC Land Group ya, placed the highest bid for the prime residential near City State main shopping district ya. Macam tu sahabat-sahabat kita dekat Singapura lah ya. The partner offer ya, Sing dollar 751 million atau dalam US dollar 581 million for 99 tahun ya. Leasehold residential site dekat River Valley Green ya, dekat Orchard Road. Jalan kebun ya, jalan kebun. Okey, macam itulah ya. Orang kaya-kaya dia ada partner-partner yang besar ya. Sebab macam ni, untuk anda ya, orang biasa untuk maju ke depan sangat susah ya. Because anda perlukan nama-nama besar ya. Tapi bila anda dah nama besar, senanglah ya. Senanglah ya. Orang akan mudah untuk percaya pada anda. That's why dalam masyarakat kita ya, dalam masyarakat kita lah ya. Ini bukan cerita Sunway lah ya. Sunway cuba ambil alih IJM ya. IJM last time. Tapi gagal ya. Sekarang tak apalah. Kau buatlah ya. Sebab saya ada persepsi yang agak macam tu lah ya. Okay. So sekarang ni kita nak bagi tahu ya. Masyarakat kita tak payah hipokrit ya. Kita lebih suka berurusan dengan orang kaya walaupun kemudiannya ditipu ya. Macam berapa? 12 ke 11 pelabur dengan Vinod Shekhar ya. Dan mahkamah telah menyatakan Anwar Ibrahim tidak perlu memberi keterangan ya. Sebab Anwar ya, Anwar tak perlu beri keterangan sebab mahkamah menyatakan bahawa ya, nama orang yang disebut dalam email tu tak boleh, tak perlu dipanggil semualah. Dia kata tak logik ya. Tetapi bagi nama yang prominent yang menyebabkan orang ada keyakinan untuk meletakkan duit, itu patut dipanggil. Pendapat saya ya. Saya ada mempunyai dissenting opinion lah ya dengan hakim yang kata macam tu. Sepatutnya Anwar Ibrahim perlu disclose lah ya, bagi keterangan dekat mahkamah lah ya. Bagi saya dissenting opinion. Kepada ceplos-ceplos jangan marah pula sebab kita ni dalam undang-undang ni dia ada yang bersetuju, tak bersetuju. Sebab tu dia ada dua sisi ya, dia ada dua sisi. Sebab tanpa nama Anwar tidak mungkin ya orang akan memberikan duit kepada Datuk Vinod Shekhar dengan isteri dia ya. Itu kawan baik tu. Setahu akulah gosip-gosipnya, tapi kita tak tahulah ya. Sebab dekat Malaysia ni kalau kita tidak membuat pemisahan antara tiga pihak ya, executive, judiciary dengan legislatif ya, akhirnya kita akan dipermainkan dan dikontrol oleh orang politik. Okey. Lepas tu yang tu lah. Rafiza, Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, sekejap sekarang nak baca.
Ya. Internet sekarang ya, dulu ingatkan dapat 5G ni ya. Dapat 5G ya. Dapat 5G ni kita akan menjadi ya. Kita akan menjadi satu negara yang internetnya sangat bagus ya. Okey. Satu internet dan sangat bagus ya. Tetapi rupanya selepas 5G ya. Norani, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selepas 5G kita dapat sampah ya. Itu je aku kata intermittent kuat betul ya. Zia, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dirahmati. Okey, hari ni lah Kak Ros just nak bawa juga ya. Nak bawa jugalah pandangan korang ya, perspektif anda ya. Bagaimana negara maju boleh maju ya? Bagaimana negara maju? Internet selalu kong ya, betul ya. Kak Ros YT dia perlukan macam YT nama kini. Kadang-kadang Kak Ros tak boleh buat live sebab internet Kak Ros tak stabil. Jadi tak stabil. Tahulah ya. Okey, saya just nak bandingkan bagaimana Dutch, negara-negara macam negara Belanda ya boleh berkembang, boleh jadi negara maju ya disebabkan ya nilai-nilai akhlak dan integriti, accountability ya. Okey, untuk pengetahuan korang ya untuk pengetahuan korang ya, bekas Perdana Menteri Dutch ya, Perdana Menteri Belanda iaitu Mark Rutte ya. Okey, dia adalah orang yang down to earth ya, orang yang bertunduklah ke bumi ya, berjejak di bumi, tidak merasakan diri sangat hebat lah ya. Kita waalaikumsalam, diri sangat hebat. Okey, sebenarnya sahabat-sahabat kita itu adalah contoh akhlak Islam yang sebenarnya, walaupun dia bukan orang Islam. Actually itulah value Islam yang sepatutnya anda lihat ya. Yang lihat dia punya accountability ke atas duit-duit rakyat ya. Kau nak tengok bekas menteri pun kalau boleh ya. Bekas menteri, bekas adun, bekas MP pun dia orang kalau boleh layanan VVIP ya. Waalaikumsalam ni. Tetapi ya, Rutte ya was famously known for his modest down to earth lifestyle ya. Sepanjang 14 tahun ya. Dia tidak pernah bergantung kepada heavy security convoy. Lepas tu, dia adalah Perdana Menteri yang selalu naik basikal. Adikku Thailand, waalaikumsalam. Adikku Thailand, salam sejahtera. Zaliha, waalaikumsalam. Okey, dia selalu naik basikal. Dia selalu naik bas. Lepas tu dia naik flight. Tak adanya flight negara, naik flight ekonomi aja ya, sahabat-sahabatku. Naik flight ekonomi. Kau bayangkan ya, satu Mak Saleh ya, Mak Saleh yang berkuasa ya. Selama 14 tahun dia jadi Perdana Menteri Belanda ya. Itu je kehidupan dia. Kita macam mana? Ramai dah kena tendang keluar dah dari sini, ataupun mungkin mereka nak keluar diri mereka lah, suka hati mereka lah ya. Okey, sahabat-sahabat kita, apa yang berlaku ya? Apa yang berlaku? Kita tidak pernah mengambilkan ya pengalaman dan pengajaran daripada ya sebenarnya nilai dan value. Terima kasih live cycle. Okey, sebenarnya sahabat-sahabat kita ya, sahabat-sahabat kita tidak pernah belajar daripada apa yang kita patut pelajari dengan betul ya. Netherlands is a small country. No, we are not talking about small country. We are talking about people character. Walaupun dia small, dia ada mesin ASML ya. Macam tu. We are not talking about the keluasan. We are talking about the people's value ya. People value. Value orang, karakter orang ya. Ya, betul ya. Betul ya, macam tu. Kita tak cerita pasal besar ke kecil ke, tak ada. Ini bukan perbandingan keluasan, ini bukan perbandingan apa ya. Ini perbandingan karakter manusia ya. Karakter manusia. Dia cantik tak cantik, yang penting ya. Yang penting karakter baik. Kalau cantik pun rupa buruk, apa ya? Buat apa, tak ada guna ya. So jadinya untuk pengetahuan korang ya, dia tidak ada ya. Dia tidak adalah entourage. Terima kasih anak panahku, telangku ya. Mama Hakim, terima kasih join kita. Okey. So jadi benda macam ni, pernah tak kita rasa malu pada diri kita ya? Pada diri kita. Ada tak kau nampak menteri ke, menteri besar ke,
Seriously lah, apalah nak jadi ya. Sekejap ya. Kak Rose, terima kasih ya. Kak Ros pun tak tahulah apa nak jadi dengan kita punya internet ni ya. Aduh, ya Allah, tak betah. Rupa buruk, parai buruk, hancur terus ya. Negara pula bukan negara maju. Aduh, parah ya. Tapi yang ni kita tengok dia selalu. Sebab tu ya, dia tidak ada bermewah-mewahan menunjukkan keupayaan this and that. Imah, saya tak mahu jawab ya. Saya tak mahu jawab you punya soalan ya. Saya tak perlu. Ada soalan, kalau saya abaikan, just abaikan je lah ya. Just abaikan je. Aku baru lepas kena allergic ni. Habis segala paruk, habis gatal ya. King kata ya. Quarantine, waalaikumsalam. Dah balik ya. Ya dah balik ya. Jadinya sahabat-sahabat kita, apa yang berlaku ya, dia dah meninggalkan kesan mendunia tentang orang kata zuhudnya dia ya. Zuhudnya dia ya. Okey. Sebenarnya inilah orang panggil zuhud yang sebetul-betulnya ya. Terima kasih adikku Kerontek. Terima kasih. Terima kasih anak panah. Tuan Adnan, terima kasih. Kita bekas menteri pun kalau boleh ya, nak kena ada entourage situ sini, entourage situ sini ya. So sahabat-sahabat kita, apa yang kita belajar dari sini ya adalah kesederhanaan yang dituntut oleh Islam. Okey, baiklah Nabil. Kau ni kadang-kadang aku tengok kan macam confused juga ya. Confused juga adikku Nabil ni ya. Tapi tak apalah Nabil. Pergilah ya hari Sabtu. Kau pun kerja juga ya. Okey, bye. Okay, so jadinya sahabat-sahabat kita ingatlah ya. Kita jangan menjudge orang bahawa orang ni, orang gitu, orang ni, orang gini ya. Tetapi dia lebih baik daripada kita ya. Kita sebab kita, IC kita ada Islam, kita rasa kita terus mulia, tetapi akhlak kita ya. Kalau you tahu ya negara ini ya, betapa banyaknya duit negara telah habis dijarah ya. You akan nangis ya. You akan nangis. Okay. You akan menyedari ya bahawa ya apa yang berlaku. Kejap Kak Ru kena pakai sunglasses. Actually kan ini one of the side effect daripada ya post COVID ya. Saya perasan mata saya jadi sangat sensitif pada cahaya lah ya. Sepo pun dapat sambutan macam menteri pada aktiviti baru ini. Pening lah, betul ya. Menteri-menteri kita pegang jawatan nak berlumba siapa paling banyak sakar harta dan negara ya. Rakyat punya dalam satu penggal ya. Okey, Bukit Aman. Ya. Lawa terus. Tak ada mata terpenyak-penyak ya. Terpenyak-penyak. Kak Ru pun tak tahulah ya. Ini semua ni KJ ni bila lah nak bagi compensation ya. Kerajaan Malaysia nak bagi compensation. Kita menderita gara-gara korang ya. Suruh itu, suruh ini ya. Suruh itu ambil vaksin lah, apalah. Bangkai betul ya. Ini bangkai punya negara ya. Bangkai punya negara. Okay. No, kesan dia sampai sekarang ya. Saya rasa sangat derita punya kalau you nak tahu. You tahu tak bila saya terang sangat walaupun lampu ke matahari, saya sampai rasa nak muntah. Nak muntah dan memang rasa pening. Pening tu tak payah cerita. Rasa nak mati. Bak kata macam tu sampai seram sejuk. Sebab tu kalau orang tanya, Cik Ru, kenapa kau macam tu? Kau tak tahu, marilah kau ambil mata aku ni ya. Rasakan supaya kau pun menikmatilah hasil daripada COVID vaksin. Okay? Itu bukan vaksin. Hasil daripada jadi tikus makmal. Tikus makmal. Okay? Kita claim compensation dalam mimpi je lah Kak Ros. Tapi insyaAllah sekiranya kita berjaya mengubah kerajaan, kita akan semak balik perjanjian-perjanjian dan kita akan, you tahu tak, sekiranya seseorang itu melakukan jenayah tidak mempunyai expiry date ya. Apa ni? Masuk Minah PAS. Bajumu dari Paris, sepatumu dari Itali. Kau bilang demi gengsi, jadi ceplos tujuan kamu. Ben, masuk-masuk Minah PAS apa? Apa pula Minah PAS? Aku orang rakyat. Aku bukan ceplos. Aku pun tak heran lah ya. Apa-apalah ya korang. Hari tu pun ada orang kata aku dapat bayaran gaji daripada Tok Najib, daripada Datin, daripada Tun. Sekarang yang terbaru Minah PAS pula ya.
Aduh, letih lah. Letih lah ceplos-ceplos ni ya. Okay, sebab kita ya, sebab kita macam ni. Kita macam ni ya, kita macam ni. Aminkan aja ya. Yelah, mana tahu. Kau tengok aku kalau aku jadi muslimat. Ayu aku ya. Sopan tapi tak boleh lah marah-marah orang. Tak kena pula dengan gaya ya. Kalau muslimat tak boleh menipu, tak boleh cakap kasar, tak boleh marah-marah ya, tak boleh mempigi-pigi oing-oing kau orang. Tak boleh mem-BS kau orang. Berat tekanan dia berat ya. Tekanan dia berat, bukan sekadar kau letak label pass saja. Tugas, obligation tu ya. Doakan ya. Kalau aku dah pakai macam tu, mesti aku akan berlemah lembut. Maka Kak Ra akan buat, okey, kita hari ini, kita akan membincangkan kebullshitan yang berlaku dalam dunia politik Malaysia, di mana rakyat masih lagi tidak mempunyai kesedaran, tidak mempunyai pengetahuan dan tidak mengalami anjakan paradigma dalam memilih calon-calon mereka yang penuh dengan kenajisan mughalazah. Kan, kena ubah lah ya. Kita tetap support Kak Ra lah sibuk cerobot ya. Ceplos-ceplos pun kita ciplos ikut even pembuli pun ya. Macam ni okey dah. Jangan nak jadi hipokrit macam mereka Kak. Betul kan. Kalau Kak Ra buat lemah lembut macam tu kan, kau orang kata ini mesti kau kena check Kak Ra punya account lah. Kak Ros tak happy lah dengan kebullshitan orang. Kebullshitan orang itu adalah satu kemunafikan yang jelas. Walau bagaimanapun, kebullshitan itu biasanya dibersihkan dengan nilai kekayaan dan berapa banyak Ferrari yang kau ada, serta Lamborghini yang kau ada, atau bangunan-bangunan mewah yang kau punya miliki, serta pegangan-pegangan saham yang tidak ketahuan macam mana kau dapat ya. Terima kasih Kelisu. Ya, betul ya. Jangan nak pelekeh pakaian orang ya. Sebab tu tak boleh. Saya bukan pelekehkan pakaian sesiapa, tetapi saya cakap kalau saya nak berpakaian macam tu, saya mesti ada pendirian yang sama. Sebab saya masa tu saya mewakili golongan yang beragama kepada Islam. So basically pakaian itu berat ya. Pakaian itu berat, dia bukan sekadar kostum ya. Dia itu mesti tally dengan kau punya rohani. Macam tu. Mari kita membicarakan isu-isu spiritual sikit ya. Isu-isu spiritual. Ramai rakyat tertipu dengan duit. Ya, lagi kalau nampak orang pandu Bentley ya, setidaknya dia menutup aurat. Aku tak peduli. Kau punya aurat, itu kau punya aurat lah. Tapi urusan aku dengan Tuhan, urusan aku dengan menutup aurat tapi melakukan penzinaan dan membuat abortion. Ada suami tapi menjadi perempuan simpanan orang. Ini untuk boiling water ke apa? No. This one you can use for soup. Yes, everything. Okay. Isu Thai art juga. What is Thai art? Juga bullshit ya. Bullshit ya. Tak tahulah eBay. Yalah, elok juga. Thank you ya Telang. Telang, sekurang-kurang tutup aurat ya. Tapi aku dulu masa aku jadi lawyer kepada maternity hospital banyak ya. Kalau bangsa-bangsa lain, sorry jangan marah ya. Kalau bangsa lain 1 bulan di bawah orang kata 80 hari ya. Kalau dia orang nak buat abortion, dia orang terus pergi ya. Decide. Okay macam tu. Tapi orang kita dia tunggu sampai 5 bulan 6 bulan ya. Manusia yang dah hidup baru kau nak matikan. Manusia yang baru nak hidup dah hidup ya kau nak matikan. Apa jahanam kau? Apa? Sebab kau malu takut kau lahirkan anak tu, lepas tu kau malu orang kata. Kau malu pada dunia ke kau takut pada Tuhan? Jangan hipokrit jangan hipokrit. Sorry ya, ada orang tanya masa dekat saya baca komen dekat YT, ada orang tanya Kak Ra, dia ni kerja apa? Kau ingat kalau melaun boleh kau cakap benda-benda macam ni? Okay? Based on fact. Tak payah kita nak sembunyikan fakta lah. Kau pergi tengok lah ya. Macam tu. Kita jangan marah lah ya. Kak Ra tak marah. Tapi Kak Ra kata kalau Kak Ra pakai macam tu, Kak Ra mesti melakukan ya. Melakukan perkara-perkara ya. Perkara-perkara yang benar. Maksudnya saya sudah tidak boleh menggunakan perkataan mughalazah, najis, haram J ya. Saya tak boleh. Jadi biarlah saya macam ni dulu. Sehingga sampai satu tahap nanti saya boleh bebas untuk memilih apa yang saya nak buat ya. Waalaikumsalam. Sebab sekarang ni kita kalau kita duk hakim-hakim pakaian orang, kita nak beli sejadah
empuk pun kita tak ada duit. Buat apa? Buat apa? Dengan orang rohainya kau mendaulatkan negara pun tak boleh. Kau nak biar. Ada orang juga alas rohainya itu Islam no. Sebelum kau membawa sentimen berkenaan seperti mana Kak Rosla cakap, you tolong kalau you nak guna sentimen macam tu, you pergi ke Saudi Arabia, tak payah bawa pasport lah. Tak payah bawa pasport macam tu. Okay. Orang kampung aku ya. Marilah korang nak tengok orang kampung. Ini orang kampung Kak Ros sama sekampung lah. Biasalah. Orang kawasan kita tak tahu kita makan apa, kita bijak-bijak. Alhamdulillah. Okay. Pertuduhan rasuah ditarik balik jika bukti tidak lagi kukuh. Tidak lagi. Bukan tidak kukuh. Tidak lagi kukuh. Masa dulu kukuh. Tiba-tiba tidak lagi kukuh. Mungkin penemuan baru. New finding. Peguam negara kita ya. Waalaikumsalam semua. Mananya? Mananya barang? Aku herannya. Mananya newsnya? Ini apa cerita ni? Harian Metro ni tak boleh loading sampai sekarang. Kau boleh baca tajuk aja. Kau biar betik korang. Jika bukti tidak lagi kukuh. Tidak lagi kukuh tu mana sambungannya? Tu tak payahlah Harian Metro. Aku nunggu kau. Okay. Tak apalah, kita tengok tempat lain lah. Malah pun Harian Metro ni. Orang tunggu. Ingatkan duk loading. Rupanya tak ada loading pun. Itu je. Jess ni Jasir, salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam sebab join kita ya. Terima kasih. Sekejaplah ya. Kita sedang meloading ni. Kita sedang meloading. Tetapi ya kita tengok ya. Sambil-sambil salam. Sesambil tu kita nak cerita jugalah ya. Perangai-perangai Israel ni katanya mengebom lagi ya. Lepas tu Switzerland menyatakan perjanjian yang patut mereka tanda tangani hari Jumaat tu jadi ya. Tak jadi. Sebab tu dengan orang Zionis ni, dia orang tak ada boleh pegang janji. Dan mereka one thing lah, you kena belajar dengan mereka bahawa mereka ini sangat bangga dengan Zionism mereka ya. Macam kita malu nak mengaku orang Malaysia. Kadang-kadang kita malu nak mengaku orang Malaysia. Ada orang Malaysia yang sudah jadi kaya, malu nak cakap bahasa Melayu ya. Mereka malu dan segan nak cakap bahasa Melayu. Kononnya sebab mereka konon orang kaya dan terpelajar. Tapi you still having the brown ass dan hidung kemik. DNA kau adalah DNA orang Malaysia ya. Jadi tak payahlah kau nak malu-malu. Dan ada juga orang yang mempertikaikan. Orang tu kata orang tu kata pasangan dia foreigner. Masalah lah apalah. Tapi kenapa bahasa Inggeris dia tak excellent? Kau ingat orang putih dekat benua Europe tu semua cakap bahasa Inggeris ke? Aku nak tanya. Aduh. Betul-betul gagal ilmu geografi korang. Sampai bercakap macam tu ya. Aku gaul kepala ya. Ada orang mempertikaikan. Orang tu dia actually family dia bukan dari UK tapi of course white ya. White. Dia orang daripada satu negara lah. Ada orang boleh komen, kenapa bahasa Inggeris dia tunggal langgar? Aku dalam hati aku nak gaul kepala, aku nak pecah kepala dia pun ada juga. Apa kebodohnya kau ya? Apa bodohnya kau? Yang kau perasan walaupun kau boleh cakap bahasa Inggeris, kau tetaplah brown ass ya. English ya. Aku heran ya. Dah tahu orang tu kalau dari negara dekat Europe ni banyak bahasa. French ada, Spain ada, Italiano ada, Dutch ada, Germany ada. Aduh, macam mana lemah Slavic ada. Latvia punya language apa aku pun tak tahu. Bahasa Romani yang ngongeng-ngongeng semua tu. Macam mana kau ingat semua orang putih ni mesti cakap bahasa Inggeris? Mesti fasih bahasa Inggeris. Dah dia orang dekat rumah tak ada tanda cakapnya. Dia orang hanya gunakan bahasa Inggeris bila dekat luar. Dekat rumah dia orang duk tuntan-tuntan dalam bahasa. Mungkin bahasa Dutch dia orang ke, bahasa Jerman dia orang ke. Aku tengok je, aku kata gagal geografi. Gagal geografi ya. Macam tu. And then you must understand.
Walaupun anda merasakan bahasa Inggeris anda baik, tetapi you takat tu je level you. Dia orang bahasa Inggeris yang kau anggap tidak bagus tu, dia orang tu mendunia. Dia orang satu-satu rumah pun 3 juta nilai ya. Dia orang kerja sampai ketua. Okay? Korang kalau boleh nak sakau cepat. Waalaikumsalam. Terima kasih Musmat. Why you smell it? To ensure that is the right one. Yeah. Okay. Yesterday I met up some friend from T20B40 claiming suffering economically. Suffering economically. Tak apalah, kita sama-sama mensufferi ya. T20 bukan suffer economically ya. Dia mungkin mengalami penurunan lifestyle ya. Kalau for T20 dia mengalami penurunan lifestyle. Seperti mana anda maklum lah. Kalau dulu Kak Ros kalau pergi luar negara boleh naik paling tidak business class ya. Sekarang kena naik apa? Economy class. Suffering economically. Ya, sebab ekonomi kita tidak baik-baik saja. Kadar keberhutangan isi rumah sudah mencecah 82.34 ya. Kalau tak silap lebih kurang tu ya. Korang boleh tengok dekat kita punya jabatan perangkaan yang merupakan satu jabatan perangkaan yang terbaik di dunia ya. Congratulations. Macam tu. Okay. Mari kita nak baca ya. Mana ni? Okay, mari kita nak baca ni komen pasal Abang PG ni sikit. Lama-lama kena sebut juga sebab ramai ya. Suffering economically. Okay. Macam tu. No, sebenarnya kita jangan memperlekehkan orang punya keupayaan bahasa ya. Because why? Some people, dia orang tidak selalu bertutur ya. Tidak selalu bertutur. Tapi itu tidak mengurangkan dia orang punya kebijaksanaan mereka. Orang-orang Melayu kita ya. That's why orang-orang Melayu kita, orang-orang Malaysia kita, Cina, India, Sabah, Sarawak, anda perlu bertutur dalam bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita sebab itu adalah identiti kita. Betul turut. Ya sama. Sebab kita macam ni. Ada orang, dia pandai bahasa Inggeris semua tapi sebab dia jarang bercakap. Macam aku. Siapa ikut aku pergi France dulu. Macam aku cepat je ya. Bila sebab muka aku kan muka American kan biasalah selalu kena tahan lah korang untuk mengesahkan kewarganegaraan. Gila tempat mana-mana pun kena ya. Kecuali the airport post tu aku punya kawan. Now friction of income can be saved ya. Betul Mak Jom setuju ya. Sikit pun tak boleh simpan. Okay. Okay, ketambungan ya. Okay. So jadinya sahabat-sahabat kita, ini adalah nasib ya, nasib orang yang seperti Kak Ros Baiti. Waalaikumsalam. So, bila sampai di airport tu, aku ingat lagi ya. Memang dia cek orang lain. Yang muka ASEAN tu memang dia cek lama lah. Tapi aku ni dia approach different ya. Dia different. Sebab kenapa? Dia tak boleh agak aku negara mana kan? Lepas tu, pergi situ, bolehlah cakap bahasa Perancis tapi tidaklah terbaik. Sebab kenapa? Aku jarang dah guna bahasa tu ya. Ketambungan buah tangan karya Sofia. Ya, terbaik pencerahkan. Okay, so jadinya ditanyalah juga ya. Ditanya. Jadi aku pun menjawab lah ya. Lepas tu tanya orang yang datang dengan aku tu. Tak boleh nak jawab. Tapi nasib baiklah Kak Ros ada sebab kita ada keupayaan berbahasa tapi kita jarang guna. Kura-kura waalaikumsalam. Jadi kita sebagai orang yang selalu macam siapa-siapa yang selalu menggunakan bahasa Inggeris, you shouldn't underestimate orang yang tak boleh fasih berbahasa Inggeris sebab itu bukan bahasa penggunaan harian dia. Kalau kau sangat lapar sangat nak cari orang yang fasih bahasa Inggeris, why not you pergilah duduk dekat negara situ. Even negara-negara yang menggunakan bahasa Inggeris seperti UK, US ya, even the janitor tahu menggunakan bahasa Inggeris. Kalau kau sayang sangat, you hanya nak berurusan dengan orang bahasa Inggeris, okay, you pergilah. Tak ada masalah. Tapi you jangan memperlekehkan rakyat Malaysia yang tidak fasih berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. You komunikasi pun, you yang terpelajar ni, you komunikasi bahasa bombastic communication tu, you ada buat fulfillment of the communication ke tidak? Orang tak faham pun apa kau cakap sebab kau terlampau Shakespeare sangat ya.
Baik berbahasa Melayu sahaja lagi selamat. Berbisnes pun cakap Melayu je. Tak boleh bahasa pelik. Ya, cakap bahasa Melayu je. Macam aku pun, aku tak kisah. Aku ikut majlis lah ya. Ikut majlis. Kalau semua cakap, kadang-kadang orang cakap bahasa Inggeris pun aku cakap bahasa Melayu. Kalau aku tahu kau ni brown ass punya, tak apa, aku cakap bahasa Melayu. Sebab kau pun faham bahasa Melayu. Kalau kita ni asyik merasakan ya, orang yang tak pandai dan tak ada kefasihan seperti Shakespeare dalam bahasa Inggeris, maksudnya you punya otak ya, you nilaikan orang dengan bahasa Inggeris, you memang terjajah. You still lagi terjajah ya, you tidak ada semangat banggakan bahasa you sendiri. Semangat banggakan bahasa you sendiri. Kalau bahasa pun kau tak bangga, apatah lagi dengan bangsa kau. Sebab tu ada setengah orang ya, bila dia dapat PR atau kerakyatan lah negara luar ya, dia try very hard ya, dia berjumpa dengan sekuat-kuat hati untuk menjadi orang putih atau black atau apa-apa lah ya. Macam, I'm American. Bila check origin, macam tu ya. Morning Gundam Rider. Gundam Rider tadi orang kata Mina pas ni pada Kak Ros. Macam Musmat, terima kasih. Nur Fatimah, terima kasih semua ya. Okey, kita pun heran lah ya. Ada orang selalu macam duk tanya kita lah, kenapa ya? Kenapa live kita tak ada? Korang je tak dapat ya. Kenapa pula? Lah aku heran lah. Ya Allah. Internet ni dah kenapa lah. Tak bertahan aku dengan internet sekarang ni. Apa masalah entah ya. Aku bayar sebulan-sebulan berapa ratus kot. Ini macam undek punya ya. Ini kan aku nak mencarut ni. Itulah, inilah. Terpaling punya lah ya. 5G lah. 5G tai kucing lah macam ni. Menyusahkan rakyat. Intermittent tak habis-habis. Sebab tu kadang-kadang hantar dokumen separuh jalan saja. Try again. Sekejap ya, kalau nak tengok ni. Seriously. Sekejap kalau nak on kan. Tak apa, aku onkan data je lah dekat sini. Ini bayar wifi unlimited lah, apalah. Berapa tera kita bayar, tapi hasilnya sampah. Ni orang panggil hasilnya sampah. Tak apa. Sekejap ya sahabat-sahabatku, untuk korang, maka Kak Ros akan membeli sesuatu dari sini, dari internet ni. Untuk get the internet pass now. Okay. Kalau belilah sekarang satu. Berapa ribu sebulan dah nak bayar untuk internet ni. Mampuslah rakyat ya. Kalau lambat bayar cepat pula kau nak tu ya. Ini guna iPhone pun puaka juga ya. Sekarang kalau kau nak tahu. Macam-macam kerenahnya ya. Israel cara Israel. Yang Malaysia cara Malaysia. Pening aku ya. Sekejap ya. Aku beli 50-60 GB pula. Berapa terabyte aku nak kena beli kalau macam ni. Tahulah. Sekejap ya sahabat-sahabat kita. Kak Ros terpaksa lah beli ya supaya benda ni boleh loading. Rumah dah lah bayar berapa ratus ya. Okay. Seriously lauya ada internet ya. Okay. Kejap ya. Ni kenapa pula lah ya Allah dia orang ni. Muhammad Nur kata betul tu. Kita dijajah tak hilang lagi. Nak sangat masalah pergilah duduk UK ke mana-mana. UK ataupun duduk US lah. American ya. Atau Australia. Bangkai punya baru. Guna SIM je UK aja Kak Ros. Macam aku kat Tele merantau-rantau ya. Tak adalah kita ni nak membantu perniagaan Malaysia. Sebab tu kita ya. Apa pendapat Cik Ros PRU tahun ini?
PRU tahun ini tak ada. Pilihan raya dia akan tunggu lagi tahun depan baru ada ya. 2007. Okay. 2007 sahabat-sahabatku. Jangan korang nak cepat-cepat ya. Sebab Abang Nom pun baru lepas daripada tak perlu bagi keterangan ya dekat mahkamah ya. Okay. So mari kita baca ni sikit pasal Rafizi ni lah. Ramai orang-orang kita dah join bersama ya. Parti bersama. Sorry lah, saya tak boleh. Orang yang menyebabkan ya, yang menyebarkan propaganda tanpa berfikir ya. Kalau you ikut dia, lagi lepas ni dapat satu benda untuk dia, tujuan dia mencapai matlamat dia, dia buat propa dan kau percaya lagi, aku tak tahu ya. Abang Nun nak kuasa. Yelah, sebab dia kan nak retain kuasa. Bak kata Hanayo. Bagilah peluang lagi satu penggal kepada Anwar Ibrahim ya. PG PH 2.0, PG PH 3.0 ya. Tak kuasa aku ya. Rafizi dan kemunculan politik platform ya bersama bukan sekadar memperkenalkan pemilihan calon dalam talian, juga satu eksperimen struktur bagaimana legitimasi kerjaya dan penyertaan dalam politik Malaysia mungkin direkayasa semula. Aduh, ini pun perkataan Abang Nun apa, rekayasa lah apa ya. Kau ni penulis, kadang-kadang kau tulislah bahasa-bahasa yang mudah. Kita jangankan bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun kadang-kadang kita dictionary tu tak fasih lagi ya. Kamal Iswara, terima kasih anak panah ketawa ya. Saya sangkakan sokongan Rafizi Ramli datang daripada mereka umur 50 ke bawah, tetapi lelaki 60 ya membuktikan ya bahawa ramai yang menyokong. Siapa-siapa yang menyokong Rafizi itu terpulang pada anda. Tetapi ingat perkataan Bahlul ya. Bahlul ya. bagi peluang lagi mampulah semua ya. Itu perkataan penyaman tu Bahlul ya. Bahlul. Nampaknya bukan hanya golongan profesional muda terpikat dengan Rafizi, tetapi setiap anda belajar sejarah Rafizi, ingat cara dia suka menentukan perception. Bagaimana orang bijak pandai boleh terpengaruh sebab dia rasa menggunakan teknologi. Tetapi ya, tahukah anda sedang bukan memilih calon isteri atau calon suami ya. Anda memilih orang yang akan mewakili dan menjadi suara serta pemangkin perubahan yang baik kepada rakyat. So sekiranya kita duk asyik pilih orang berdasarkan populariti ya. No more PH 3.0 ya, tak boleh Rafizi. Rafizi ni Nazmi. Tak ada ya. Lepas tu ada dia orang kata, siapa yang kita ada, Anwar Ibrahim, Abdul Hadi, this and that ya, mereka sudah melepasi tahap kegemilangan. Masalahnya Rafizi, you pun tak cemerlang juga. Abang Jo, aku kan memang satu sebab dia marah dengan kita ya, dia block kita sebab sebenarnya pertanyaan kita tu bukan menghinakan. Kita tak pernah menggunakan sebab dia menteri dan dia pun orang ya, dia adalah MP kawasan Pandan kan, kawasan Kak Ros juga. So jadinya sahabat-sahabat kita, saya tidak pernah menggunakan seumur hidup menggunakan perkataan kesat terhadap dia. Tetapi bila masalah padu, saya hanya bertanyakan mengikut fakta. Sebab saya pun ada pengalaman buat kerja untuk public listed company daripada Norway, daripada Sweden, daripada India, daripada negara-negara besar, daripada Amerika. So jadi aku mempertanyakan soalan yang valid dan kau block, kau marah. Ya betul, PG sama je dengan Mr. X. Yes. So jadi jangan kita memberdayakan perjuangan peribadi untuk dijadikan seolah-olah ini perjuangan rakyat. No. Dan lepas tu, aku paling tak respect dia, tak gentleman. Terima kasih Kamal Iswara ya. Saya Ampo Simon. Terima kasih Simon sebab join. Kamal Iswara, thank you. Vera, salam. Okay, bila Abang Jo minta dia pergi ke Sarawak untuk ya, pergi ke Sarawak untuk memberikan penerangan mengenai padu. Dia pergi tak pergi? Dia pergi ke tak pergi? Ingat. Korang jangan lupa. Masalah rakyat Malaysia ni ada short term memory loss ya. Short term memory loss. Tak pergi kan? Orang Sarawak, Telang kita, Nur Malasari kita mana? Mana lagi orang Sarawak kita ni? Telang, ada dia pergi? Tak pergi. Setahu Kak Ros tak pergi. Hassan boleh.
Hasan Karim boleh sebab dia berapa kali. Cuma Anwar tak boleh. PKR tak boleh nak let him go. Tak boleh nak pecat dia. Siapa yang bersuara untuk kepentingan kita? Kalau Hasan Karim boleh aja. Kau undi aja dia ya. Walaupun dia di parti yang salah. Tapi sebab dia masih berani bersuara untuk korang. Tak ada pun datang. Tak sempat banyak kerja. kita jadi short term memory loss sebab kita dimandra oleh mereka ya. Macam tu. Kat Sarawak dia kena tiba dengan ideanya tu pasal dia takut ya. Waalaikumsalam Suhaida. Ya. Sebab macam ni. Hasan Karim adalah satu-satunya orang dari blok kerajaan yang berani membawa isu kedaulatan negara. Kamala, kalau aku boleh pergi ngundi, kalau Hasan Karim jadi MP, mau aku pergi pangkal dia ya. Aku pergi ngundi kawasan dia juga. Sebab Hasan Karim tu memang layak. Walaupun orang kata dia umur tinggi lah. Kak Rupa kau tahu umur. Tapi orang macam tu yang ada semangat nasionalisme ni umur 100 ke 200 boleh aja ya. Sebab otak dia sentiasa berfikir untuk engkau. Otak orang lain nak mengkenyangkan tembolok sendiri dan kaum keluarga sendiri ya. Macam tu. Lepas tu nak kawal MMC. Kau tengok sekarang betapa banyaknya ubat-ubat palsu yang dijual dekat TikTok. MC kau buat apa? KKM kau buat apa? Jangan undi orang yang berjuang sebab kecewa kalah. Maksudnya macam mana? Tak apa. Kalah menang adat bertanding. Tetapi lebih baik kita mencuba daripada kita kita jadi orang pemalas tidur tak nak pergi mengundi. Sekurang-kurangnya kau kurangkan undi untuk orang puaka ni rejim ya. Macam tengok. Kalau Hasan Karim tu kalau korang tak undi dia, aku tak tahulah ya. PKR kalau kau tak letak Hasan Karim sebagai calon, entah-entah kau satu kerusi pun tak menang. Bahasan kita, aku respect dia. Sebab tu Karus kata Karus bukan orang orang yang bersandarkan kepada parti-parti politik. Orang yang baik, kita pujilah. Menteri-menteri tak ada function, incompetent. Incompetent, tidak berkemampuan ya. Lepas tu kalau nak tersebut perkataan yang sangat buruk just now. Astagfirullahaladzim. Aku ketawa diri aku sendiri ya. Sirus ni ya. Aduh, ya Allah. Aku nak sebut tadi important. Aduh, minta maaf ya. Ada yang kalah tapi undi diletakkan tempat lain hancur sebab ini sebab tak berjuang untuk mereka. Betul Telang, Kak Ros setuju ya. Macam calon bebas nanti Kak Ros jadi calon ampang ya. Kalau Kak Ros jadi calon ampang kata Kak Ros ni masalah ni, malah undi habis. Macam mana Kak Ros? Macam mana kau nak membuktikan perjuangan kau orang? Okey, Amin Ho, waalaikumsalam. Okay, rakyat sahabat, ingat 5 MP, DAP dan Wangi lah. KL lagi tempat rakyat Malaysia merempat ya. Perjuangan-perjuangan mereka adalah untuk kemaslahatan mereka ya. Rakyat Sabahku. Macam tu. Kita vote. Kak Arif, terima kasih ya. Tetapi kalau kau tengok Kak Arif punya live sekarang, 149 orang. Sikit aja ya. Marah agaknya. Cuma Kak Roh heran ya, kenapa host-host ditargetkan oleh MC-MC dan TikTok tetapi penjual ubat palsu, penjual yang buat benda-benda yang orang consume dari luar negara ke apa, mana dia orang persilan rakyat Malaysia menjual, macam pula ceritanya. Tetapi kalau barang asing merata-rata kata dari US apa, hapraklah kau dari US. Ini Menteri Kesihatan dengan Menteri Pengguna. Pojiah, kau buat apa? Kau sibuk politik aja ya? Kau aku ya? Ya. Cukup Sabah bumi di AP balik Melaya ya. Hanya di Melaya je. Sebenarnya tanah Melayu je ya. Dia orang bertoleransi. Aku jadi Menteri KDN. Aku cakap betul ya. Semua orang nak jadi Menteri KDN. Tetapi apakah anda ada what it takes untuk jadi Menteri KDN? Sebenar-benarnya. Ya, you memang kena tegas punya. International akan benci you. Tetapi kalau you sayangkan negara, you kenalah ya. Kena buat tindakan yang betul. Macam Pudin. Pudin kata kita terbang ya. Dia berenang, merentas lautan. Aku peduli apa? Kau masuk sempadan aku? Tahulah. NGO nak cakap apa? Dengan NGO sekali kita nyahkan kerakyatan. Sebab anda menolong penceroboh
untuk menceroboh keselamatan perairan negara dan negara Malaysia itu sendiri. Mereka nak gaji. Gaji akan menjadi kutukan untuk mereka, ya. DAP kalau dekat Sarawak tu kena hati-hati juga, ya. Ya, betul. No, orang lain boleh. Dia hanya fokus kepada life macam kita. Kau bayangkan, benda-benda orang makan pun orang boleh masuk sampai ribu-ribu, ya. Tapi life kita yang tak setuju dengan kerajaan ni, ya Allah, orang asyik-asyik kena orang kena tendang keluar. Sometimes live aku tiba-tiba orang lain pula yang cakap, ya. Good morning. Aku pun heran, ya. Tobatlah dia orang ni. Okey. Sehari sebelum itu kita sambung lagi, ya. Yang sebelum ini Hamzah yang dipecat oleh Bersatu pimpinan Muhyiddin mengumumkan pembentukan parti baru, Parti Wawasan Negara. Ini apa ni pembentukan parti? Aku kan dari awal lagi orang kata, Kak Ru buat parti baru. Kita sudah-sudahlah, ya, membentuk parti. Kita mesti ramaikan, ya, budaya, ya. Kita mesti meramaikan budaya wakil bebas. Wakil bebas supaya kita ni tidaklah, ya, tidaklah terjebak menjadi barua-barua kepada ahli politik semata. Mereka dah kaya dah. Boleh retire dah. Udah-udahlah. Bagilah pula peluang pada orang lain. Aduh, ya Allah, ya. Lepas tu penulis ni kata apa yang benar-benar dihebohkan orang ramai portal dalam talian baru, ya, untuk permohonan pemilihan calon dalam sistem parti hierarki yang lama wujud di Malaysia. Pada perkara itu pada asasnya tidak pernah didengari. Sahabat-sahabat kita, ya, keluar parti buat macam tu je. Betul Mr. Kudin, ya. Tak ada kerja lain, ya. Aku heran, tak ada kerja lain ke kau orang nak buat parti ni. ROS pun, ya, sepatutnya kau pun kena tengok jugalah, ya. Malaysia kena vote lah, rakyat kena ada konsensus, ya. Buat parti ni dia kena ada alasan-alasan yang besar, ya. Bukan sebab saja nak buat parti. Dia bukan macam NGO. Buat NGO kadang-kadang tunggu duit dana kerajaan, ya. Lepas tu sama-sama nyakau. Okey, mempermudahkan urusan-urusan yang tidak wajar seperti pengarah ikram, ya, 98 juta, ya. Semua tunjuk kaya. Semua ni sebab, ya, sebenarnya duit. Tadi I bincang dengan anak I. Duit tidak mengubah you. Duit hanya expose you punya kelakuan yang sebenar-benarnya. Okey? Sebab tu saya tidak percaya pada orang, ya, yang masa dia banyak duit, dia perangai puakan ni rajin, tetapi bila dia tiada duit, dia kononnya sangat beragama kembali pada Tuhan. No, I don't buy that shit. Dia kembali kepada Tuhan, ya. Sebab kenapa? Dia dah tak ada option. They ran out of option. Mereka telah ketiadaan pilihan. Okay? So they go back to the spirituality lah. Korang bukan beragama. Kalau dia bertauhid, semasa dia ada duit pun dia akan jadi orang yang baik, ya. Pimai-pimai tentu juga. Hari daripada PMX, Ezra, Amin, Now PG. Di mana mereka, ya? Tak tahulah tu, ada lah tu, ya. Betul. Sebenarnya, money, duit, asa dan kekayaan, ya, memberikan anda peluang untuk jadi diri anda yang sebenar. Kalau anda jahat masa anda berduit, memang anda orang jahat. Itu yang aku kata, ya. Tak ada. Sebab ada orang kata, oh, money change people. No. Money just expose people, ya. Ramai politician dah expire tak habis-habis, ya, berpolitik, ya. Itu, ya, saya hairan, ya. Sedangkan kebanyakan yang tak habis-habis politik ni, majoriti kita kata orang Melayu Islam kita lah. Sebab Malaysia kan majoritinya macam tu, ya. You tahu tak? Bila anda sudah tidak mempunyai kelayakan, you patut tahu, you should stop. You bagi peluang pada orang lain. Dan kalau alasan you, oh, takut negara ni jadi apa-apa, berapa sen banyak duit kau sumbangkan kepada negara? Berapa puluh bilion? Berapa puluh trilion kau sumbangkan pada negara? Sebab itu retorik konon nak menyelamatkan Malaysia itu FU lah, ya. FU. Ada setengah orang, ya, sebelum mereka parti mereka menang, syarikat mereka melingkup, tak ada duit. Tetapi sebaik saja parti mereka menang, syarikat mereka mendapat dana dari itu sebenarnya apa? The power giving you some kind of unfair privileges. Kuasa sebenarnya secara tidak langsung telah memberikan anda kelebihan-kelebihan yang tidak ada. Okay?
Red flag. Tapi ramai juga orang. Ada orang suruh Kak Ros join parti PG. No. So okay lah. Dengan UMNO pun aku tak join. Dengan mana-mana pun aku tak join semua ya. Kita hanya berdiri ke arah keadilan dan kebaikan untuk rakyat. Sebab aku tak maulah ya. Tak maulah. Kita tak boleh ya. Lepas tu dia orang kata ya. Dengan menghubungkan calon berpotensi dan melalui algoritma crowdfunding dan maklum balas bersama menjadi eksperimen pertama Malaysia dalam platform politik ekosistem digital di mana politik pengambilan pekerja aktivism berlaku ya. Okey. Okey, dia orang kata lah, portal calon berasaskan aplikasinya menawarkan peluang kepada warga Malaysia yang mempunyai intelek yang diperlukan dan sedikit semangat awam untuk memuat naik kelayakan ya. Masa orang tanya kau padu pun kau nak marah, nak berapi-rapi. Ini sakit nak mati pun. Iya, aku heran ya. Bagus dek atas pagar boleh sokong mana yang bijak. Yes, kena macam tu. Waalaikumsalam Zaitun. Bagus juga idea you ni. Salam sis, politician kaya je, bukan nak salahkan negara. Betul. Yelah, tak ada. Orang konon nak memberikan gitu-gini. Tak payahlah. All this cita-cita peribadi ya. Cita-cita peribadi. Jangan anda berjuang untuk someone punya cita-cita peribadi. Melainkan perjuangan kita untuk cita-cita kita bersama di mana kita nak memakmurkan rakyat kita ya. Nak kata, adalah orang kata ya. Nak kata Kak Ros ni nak jadi. Ada orang tulis dekat YouTube. Dia kata ya. Oh biasa ni masa belum dapat jawatan berapi-rapi. Itu orang lain. Kenapa kau nak samakan aku dengan orang lain? Orang lain mana pernah dapat projek-projek 100 juta US dollar, 100 juta US dollar dan manage to walk away bila tak mau bersekutu dengan rasuah. Ada orang lain buat. Orang lain pejam mata beli 2-3 Ferrari dah lah ya. Bukan nak kata saya baik, tapi kalau kita jadi MP, kita nak buat untuk rakyat. Bukan untuk kita. Untuk kita nak buat apa? Aku sangat hippie punya orang lah. Aku macam I'm very simple. Aku tak mahu-mahunya harta dunia ni. Aku dah biasa dah hidup senang, hidup susah. So we understood that. Sebab bila you mati, kebaikan you tu orang ingat bukannya kuasa engkau. Orang baik dengan kau masa kau berkuasa adalah they are making friends to your power. Bukan pada diri engkau sendiri. Amin. InsyaAllah ya. Kita bagi kita teguh lah. Nak jadi berkuasa. Sebab aku, Kak Ros pun pernah dengar kawan-kawan Kak Ros sendiri ya. Yang kelihatan sentiasa mengumrahkan diri ya. Dia kata, oh saya tak, Ros kalau gitu-gitu ya, aku akan bagi projek kepada keluarga aku. Aku cakap kau ni pergi dalam hati lah. Kau ni pergi Mekah buat apa? Puaka ni rojim betul. Lepas tu kalau cakap, aku masuk kerja bank. Nampak je aplikan ya. Is my family dan orang known to my family friend. Terus aku bagi tahu bos saya tak boleh handle ni sebab ini dia kenal saya. Walaupun applicant tu tak tahu aku kerja bank dulu. Ramai geng-geng lawyer tak tahu aku kerja bank ya. Mula tu bila orang nak bagi file pada dia orang untuk buat sebab kita tahu dia kompeten. Tak nak, kono belagak lah satu file kau aku tak bagi. Tapi ada. Bila saya nampak nama tu saya tahu, ini kau keluarga aku ni terus. No. Buat apa? Buat apa aku nak nyalakan guna kekuasa? Aku mati seorang-seorang. Tak ada orang nak tolong. Duduk dalam buang kubur tu ya. Okey. Jadinya dia kata ya, model yang Rafizi buat ni, parti bersama menyeru calon untuk mengikuti uji bakat dalam talian, mempromosikan diri secara digital, mengumpul dana daripada penyokong dalam talian. Ini seperti mana dikatakan oleh ramai penganalisis ya, melangkaui pengawal seperti Ketua Kampung dan Panglima Perang ya. Walau bagaimananya, beberapa pemimpin peringkat atasan masih akan memutuskan siapa bertanding, tidak seperti sistem yang sedia ada ya. Jadi mungkin penyokong harus mengawal keterujaan mereka, because at the end of the day ya. Ini betul ya. At the end of the day, top management Rafizi dan Nik Nazmi juga yang akan membuat keputusan. Kalau dia buat season dulu, masa kita dulu kan kita ada tengok ya akademik kepilangan Fantasia ke apa tu ya. Afundi 1, Afundi 2 ya. Sekarang tak ada ya. Dalam ni tak ada. At the end of the day yang buat keputusan masih lagi top management ya. Okay. So jadinya sahabat-sahabat kita kena hentikanlah keterujaan kita.
tolonglah menjadi rakyat yang tahu memilih ya. Anda boleh fund, anda boleh donate, anda boleh derma kepada calon-calon yang anda sokong, yang anda rasa boleh membawa kebaikan kepada kehidupan rakyat. Kejap ya, kalau nak kena drag the puzzle piece into place. Okay. So jadinya kita ni bukanlah nak membebel-bebel ya, nak membebel-bebel, okay. Lepas tu ada orang kata mungkin ini kedengaran sebagai gimmick ya. Dia kata apakah politik platformnya yang berani akan berjaya ya? Tak tahulah ya. Sebab kalau kau tengok, kalau sistem Zohra Mamdani tu, sebab dia orang memang apa ni, dia memang bukan orang kaya. Maksudnya, yalah, harta banyak dekat Afrika sana. Dia orang own even the river ya. Okay. Tetapi dari segi liquidnya, duit dia orang tak banyak. Tetapi dia orang menggunakan crowdfunding dan rakyat gembira ya. Bayangkan ya, orang Jewish yang duduk dekat New York adalah pengundi terbesar kepada Zohra Mamdani. Sebab kebaikan dan kebijaksanaan yang adil itu dia rentas agama, rentas bangsa, rentas apa-apa pandangan politik. That's why ya. Sebab selama ni, kau bayangkan New York tu macam mana. Itu contoh yang terbaik lah ya. Okay. Kita nak bagi tahu dua beradik mahu MPV tembok kereta ya. Okay, sahabat kita, seperti biasa lah ya. Kita mahu anda memandu dan bila anda pegang tu doakan dan ingatilah ya. Ajal maut di tangan Tuhan, tapi kita boleh mengurangkan ya kerosakan itu ya. Satu dengan kebaikan kita, sedekah kita, amalan kita dan sikap berhati-hati kita ya. Okey. Okey, lepas tu kita pun nak bagi tahu ya. Sebab tadi di Hospital Ahmad Shah ya. Okey. So, ni pula yang dua jalur pegawai kanan LHDN doktor antara 3 maut di Pekan ya. Di Pekan. Ini dipaham pula ya. Ketua penolong pengarah LHDN cawangan Cyber Jaya ya, Azharuddin Muhammad Ali antara 3 mangsa yang maut petang semalam ya. Yang tadi, sebab itu ya, semua Malaysia sekarang kemalangan maut. Mereka menjadikan I don't know lah ya. Sebab kita tak tahu. Seorang pegawai ya, dan anaknya doktor dan anaknya berusia 2 tahun yang maut dalam kemalangan 3 kenderaan ya di Kuantan Segambut, Chini, Pekan ya. Mangsa korban dalam nahas 6 petang yesterday ya adalah pegawai perubatan Hospital Segamat Dr. Muhammad Zakri Zuhair Muhammad Atan 33, anaknya Dia Sofia, Ketua Pengarah Cawangan LHDN Cyberjaya Azharuddin Muhammad Ali 46 ya. Sama umur dengan aku ya. Okey. Menurutnya, kemalangan dipercayai berlaku selepas pick-up yang dipandu seorang lelaki berusia 31 tahun cuba memotong seekor lori. Seekor lori ke sahabat-sahabat kita? Sekejap, Kak Ran nak tanya. Kat sini ya. Seekor lori. Lori? Sebuah lori ke seekor? Sebuah lori ke memotong seekor lori. Siapa yang cikgu? Sebuah kan? Mami Sali pun kata sebuah. Type. Seekor lori. Ya Allah. Aku tak percaya macam ni ya. Aku yang baca ni pun rasa bingung ya. Sebuah. Okey. Sal pun kata sebuah ya. Lori bawa lembu tu. Seekor. Typo gila. Seekor lori ya. Kalau tak tipu, korang tengok sendiri ya. Seekor lori. Okey. Ni Abdul Rahman kata sebuah. Ya, sebuah. Sebab Kak Ros pun rasa sebuah. Okey. Tetapi beliau berkata nampaknya pick-up berkenaan hilang kawalan dan terbabas ke lorong kanan sebelum bertembung dengan sebuah kereta dipandu Dr. Terbabit MPV yang dipandu ya. Dipandu Azharuddin dalam perjalanan ke Segamat Kuantan. Akibat kemalangan itu, pemandu kereta dan MPV ya meninggal dunia di lokasi kejadian ya. Jadi berkata seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun pula disahkan meninggal sebaik saja tiba di tempat di klinik kesihatan Chini ya. Jelasnya 3 penumpang yang cedera adalah isteri Zakri yang juga doktor ya. Dr. Hana Ibrahim 35 serta ibu bapanya berusia 72 dan 80 tahun ya.
Turut cedera adalah penumpang MPV yang juga isteri Azharuddin, Fatimah Awang Kecil dan anaknya ya berusia 15 tahun, Amin Faiz. Okey, semua mangsa dirawat di Pekan ya. So sahabat-sahabat kita, Kak Ros sentiasa mengingatkan ya kenderaan. Waalaikumsalam Masyita. Tukar nama ya. Okey, Kak Ros tahu. Okey, Masyita. Nanti tulislah nama macam 2.0 ke apa ya. Jangan marahlah lori tu. Sepotong lori. Assalam Kak. Lori itu berekor gambarnya. Ayah marah tu. Lori bawa babi sebab seekor. Aduh, tadilah seekor lori ya. Kadang-kadang ya. Wartawan ini memberikan hiburan ya. Memberikan hiburan juga kepada kita ya. Okey, memberikan hiburan kepada kita. Okey, mari sekarang nak baca satu lagi ya. Nenek parah dipukul cucu dengan tukur besi ya. Okey, Telang kata sila tekan orange le, support ya. Terima kasih. Okey. Seekor lori bawah. Bukan tukar nama sebab Titi yang tukar nama saya dah kena warning. TikTok ni puaka betul ya. Tak apa. Kita ingat user 99858 ya. 29188. 9188. Ingat. Okey, mari kita nak baca ya sahabat-sahabat kita. Seorang nenek, ini Kuala Abang. Ini aku pernah pergi ni kawasan ni, Dungun ni. Nenek parah di kepala selepas dipukul cucu menggunakan tukur besi dalam kejadian di kampung Kuala Abang, Dungun ya. Okey, Ketua Polis Dungun, Nik Abdul Halim Nikmat berkata polis menerima laporan 6 petang semalam melibatkan nenek berusia 79 ya. Cucunya berusia 25 tahun ya. Dia kata ya, ini berlaku sebab nenek halang ya, cucu keluar ya. Suspek dipercayai menolak mangsa sebelum bertindak memukul ya dengan tukur besi sehingga cedera parah ya. Okey, sahabat kita, ini adalah cubaan membunuh ya. Okey, dia kata disiasat di bawah Seksyen 326 Kanun Keselesaan mendatangkan kecederaan ya. Manakala tukur besi digunakan ya, dirampas. Okey, sahabat-sahabat kita, ini biasanya masalah kedadahan lah ya. Biasanya, saya tak tahu ya. Saya tak tahu, tapi biasanya ya. Okey. Sebab Seksyen 326 ini ya, kalau 302, 304 membunuh, cubaan membunuh, 326 ni merangkumi kesalahan yang sengaja menyebabkan cedera parah menggunakan senjata berbahaya atau benda-benda lain yang boleh membawa maut ya, membawa maut. Okey. Hukuman dia biasanya hukuman penjara ya, maksimum 20 tahun, denda dan sebatan ya, sebatan. Okey, makasih semua ya, terima kasih semua. Okey. So jadinya itulah ya sahabat-sahabat kita, ini kedadahan ke apa aku pun tak faham lah sekarang ya. Masyarakat kita vape ni bila nak diharamkan, letih lah kita macam ni, hari-hari duk dengar cerita macam ni ya. Mana ni LHDN? Laman utama lah. Bekas Ketua Menteri Sabah puji Johor sebagai penanda aras pembangunan ya. Okey, mari kita cerita ya. Hukum mati je senang ya, sebab dia melakukan satu kekejaman yang di luar batas kemanusiaan ya. Sebab nenek dia tak benarkan dia keluar, mungkin ada sebabnya. Dan kalau you tak nak, you just diam-diam keluar lah ya. Tapi ini you sudah tolak dia, you ambil tukul, you pergi tukul kepala dia, ini sudah berniat untuk membunuh sebenarnya. Patutnya saya cakap ya, untuk ditukar pendanaan itu pada 304. Cubaan membunuh. Okey, 52,540 pembayar cukai isytihar pendapatan 4 bilion di bawah kempen e-invoice ya. Okey, menurut ini kenyataan yang dikeluarkan oleh LHDN ya. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh LHDN mengenai kempen membayar cukai lah, supaya boleh kita menyara biawak-biawak hidup yang ada dekat Malaysia ni. Ya. Konon terpaling lah ya Malaysia ni ya. Nak menyara penceroboh ya.
Lepas tu ada juga yesterday ada orang kata UNSCR card bukan PAS. Sebenarnya UNSCR card itu patut diharamkan dan tidak diterima. Sesiapa yang tangkap dengan UNSCR card sepatutnya dihantar ke mana? Dideport ke negara asal ya. Kalau tak dapat tentukan dia orang punya tu, boleh je use check dia ni orang apa. Menggunakan bahasa ya. Bahasa you akan tahu punya ya. You akan tahu. Sebab kita bukan nak menyara biawak hidup. Kita tak mahu menyara penceroboh-penceroboh. LHDN kau tengok LHDN in invoice lah apa ya. Sebenarnya tak ada guna kalau kita duk tekan-tekan. Tapi dengan UNSCR card berapa orang bayar cukai? Masyita, saya dah berhenti membantu UNSCR. Ya baik ya. Lebih baik kau bagi donation pada host kau ya. Daripada kau membantu orang tak apa-apa ya. Sebab kenapa? Okay, you tengok orang asing. Ada bisnes dekat sini ya. Tetapi kadang-kadang aku tahu ya, businessman kadang-kadang ya, dia massage the account menunjukkan dia untung sangat sikit. Tapi pernah tak anda semak berapa sen duit yang dia hantar keluar? Repatriate the money. Baik bantu diri sendiri. Yes ya. Baik bantu diri sendiri aja lah ya. Bantu jiran-jiran anda, bantu anak-anak bangsa Malaysia ya. Tanpa mengira bangsa agama ya, lebih baik you bantu. Jangan pula kita anak jiran kita, anak tetangga kawasan kampung kita, perumahan kita nak makan pun tak ada. Tapi kita nak membantu orang asing. Buat apa? Bukan kita tak berperi kemanusiaan ya, tetapi dia perlu meletakkan kemanusiaan itu di tempat yang benar. Betul Kak Arif setuju ya. Ya Arif banyaknya TikTok ni. Serta korang punya komen ya. Okay, Telang kata dengan UNICEF pun aku dah stop dah, tak tahu apa benda, baik bantu anak yatim. Yes. Tak perlu. Tak perlu. Lebih baik anda bantu jiran-jiran anda, kanak-kanak yang ada kawasan anda ya. Yang kau nampak malnutrition ya, yang kau nampak keluarga yang memang susah. Paling kau malas nak bantu ya, kau buat je macam ni. Pastikan setiap minggu mereka ada telur. Ini cara Kak Ros lah. Kalau salah, minta maaf ya. Kalau kau tengok orang-orang PPR tu yang satu rumah ada sampai 7 orang, 6 orang, budak-budak pun vitamin pun tak tahu ke mana ya. Okey. Kau beli satu multivitamin, setiap minggu kau hantarlah ya, orange macam 15 biji ke 20 biji. At least anda membantu memperkukuhkan dia orang punya kesihatan. Tak boleh bagi banyak pun tak apa, buat je. Buat je. Daripada anda membantu orang lain, bantulah rakyat tempatan sendiri ya. Bantulah rakyat tempatan sendiri. Kalau kemasukan berapa lama lagi kita boleh tampung? Kita akan tampung sampai kita tepu dan koyak ya. Sampai kita koyak. Datin, Wawa kata ya, Datin, scammer, dia orang tak boleh filter gambar pelik-pelik, tak ada pula filter. Ya memang. Kalau komen-komen yang baik, host-host yang bercerita benda macam ni, memang filter. Kalau benda-benda person semua-semua tu tak filter. Scammer tak filter. Tak filter. Yang benda-benda penting yang menjadikan kebaikan untuk rakyat ni tak boleh kena filter. Okey, lepas tu dia kata ya, dia kata ya, LHDN kata ya dalam satu kenyataan ya, sejak sistem itu diperkenalkan 1 Ogos 2024, lebih 230,000 pembayar cukai menggunakan e-invoice dan menghasilkan pengeluaran 1.505 bilion e-invoice. Sedangkan kalau kau buat GST bukankah senang? Terima kasih Curly Su, adikku Al-Fatih, terima kasih coy. Okay. Lepas tu dia kata ya, perkembangan ini mencerminkan sokongan dan kesediaan pembayar cukai untuk menerima pakai pendigitalan dalam operasi perniagaan ya. Memanglah sebab kalau macam tu kau saman. Kita internet macam puaka pun 10 kali sekejap ya kena buat ya, lagi menyusahkan bukan meringankan. What is that? What is that? Betul ya, GST lebih baik daripada e-invoice, bercelaru. Yes ya. No, sangat bercelaru sebab macam ni.
macam kita rakyat biasa ya, kita membeli barang, kau ingat sempat ke ada masa kita nak scan, pergi QR, ngongek, balik daripada membeli, simpan resit, lepas tu terlupa. Sebab ini manusia kita bukan duduk dekat office all the time. Okay, lepas tu dia kata ya, bagi memudahkan proses tersebut, pembeli dikehendaki membeli nombor atau nombor ya kepada penjual untuk pengeluaran itu adalah salah satu punca kebocoran maklumat kita. Ni kata yang berkaitan dengan UN tak payah bantulah ya. Capek punya. No, sebab macam ni. You setiap macam let's say setiap penjual yang you membeli belah, you terpaksa bagi you punya nombor cukai kau dengan nombor IC kau. Gila ke apa macam ni? Ya betul, e-invoice menyusahkan rakyat biasa sekali. Kerja menghancurkan rakyat sekali. No, cuba kau bayangkan kalau sehari 5 kedai kau bagi nombor cukai kau atau kau bagi nombor IC kau kepada 10 kedai. Lepas tu kau kata rakyat tidak tahu menjaga data peribadi. Kau tak bagi IC, bagi TIN. Apa yang akan memastikan bahawa kedai ini tak ada hacker-hacker yang akan menceroboh? Terima kasih Curly Sue. Nah, cuba kau fikir secara logik. Tak pernahkah anda fikir secara logik? Macam mana setiap kedai kita bagi kita punya nombor ini supaya senang mereka key in? Lepas tu mereka boleh trace semua. Lepas tu kalau orang nak hack dan dapatkan data semua tu, apa kita tinggal togel aja lah ya. Tidak ada kerahsiaan semua. Apa jenis ubat kau makan, this and that, semua orang tahu. Aku cakap ni sebab yelah satu ubat 200 lebih. 200-300 lebih ya. Kita nak claim untuk kita punya medicine tu. Kalau kita buat macam tu bahayalah. Benda ni bahaya. Mudah je terbocor kerahsiaan. Yes, data peribadi kita seolah langsung tak ada value. Tak ada value. Sebab itu rakyat Malaysia sentiasa adalah mangsa yang paling mudah untuk menjadi sasaran ya scammer. Why? Sebab data kita di mana-mana. Kau bayangkanlah nak tukar $100 pun kena bagi IC. Apakah kita yakin semua penjual atau mereka yang menerima kita punya maklumat itu adalah orang yang dipercayai? Apakah anda yakin 100%? Kalau pegawai kerajaan pun boleh buat rasuah, pegawai maik, pegawai itu, pegawai jahit, pegawai agama pun boleh buat rasuah. Boleh salah gunakan kuasa menggunakan data-data yang palsu. Apa lagi ya? Advance corner. Ini bukan advance, ini kebahlulan. Bagi saya, I'm sorry, saya dari hari itu lagi saya tak suka. Bayangkan, aku dari dulu lagi bila PH naik gila, $100 pun kena bagi IC. Bagi maklumat, apakah keterjaminan bahawa maklumat aku ni tidak akan diperjualbelikan, tidak akan berlaku kebocoran? Mesti ikut sistem takut tak maju, kata Anwar. Sistem apa? Financialization. You nak capitalizekan kita punya data supaya senang kita kan aku sebutkan orang marah pula. Supaya ya bapa kepada segala, bapa pendataan tu akan dapat data kita. Nak guna wang saraan pun memang tak nak ambil wang tu pasal IC nak kena bagi kat benda kotak tu. Baiti WWF boleh bantu ke pendapat Kak Arif? Tak tahulah, pasal gajah kita tu pun tak ada buat apa-apa. Treasure Sufi, welcome orang masa depan. Selamat pagi. Treasure Sufi, salam. Waalaikumsalam dari Tamadun Masa Depan Alien ya. Mas Jelly, sahabat aku. Sesudah sekian lama kita duk cerita-cerita Mas Jelly akhirnya kembali. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih Mas Jelly. Semoga Mas Jelly sentiasa sihat ya. Sebab kita tak pernah lupa Mas Jelly tau. Ada minggu lepas kita duk cakap-cakap mana Mas Jelly ni.
Sebab hari tu saja masuk. So lepas tu kita tanyalah ya. Kita doakan majlis sihat-sihat. Alhamdulillah kita semua baik ya. Kita semua baik. Dan kita pun mendoakan semua kita punya follower, sahabat-sahabat kita ya. Semua sihat ya. Terima kasih. Okey, kalau WWF tu tak tahulah kes gajah kita tu dia cakap apa? Dia cakap apa? Ada dia kata apa? Gajah kita. Wildlife. Nadiem Pati orangnya pasal WWF lah. Bukan WWF. Aduh tu kan betul lah. Ini bukan cerita lain, ni cerita lain pula. Ni WWF. WEF pula. Response. Kes gajah. Okey. Dia adalah merespon ya mengenai WWF Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya pembunuh gajah Borneo. Gajah Borneo. Tapi yang gajah isu 3 gajah ya. Isu 3 gajah WWF Malaysia mengambil, ini yang Malaysia punya ya, mengambil maklum dan menyokong kebimbangan orang ramai mengenai kebajikan 3 gajah ya. Lepas tu menggesa pihak kerajaan ya. Lepas tu dia kata usaha konservasi, kola satelit. Saya tak tahulah juga ya. Mari kita tengok WWF ni. The biggest contributor, WWF financial contributor. Sebab kalau dekat India, beberapa NGO digunakan ya, line dengan environment, tetapi sebenarnya digunakan untuk menjadi ya ejen pemangkin perubahan. Selamat pagi semua. Okey, sahabat-sahabat kita, individual, supporter dan Bequest ya, serve the largest financial contributor to the World Wide Fund ya, WWF ya, yang berjumlah 60 hingga 65% daripada total global funding ya. Okey. Lepas tu dia yang banyak ya dengan sini. Siapa yang government ya, antara 17 hingga 20% ya, public entity seperti USAID. Okay, USAID. Kau faham sendirilah USAID tu ada siapa ya. European Union, World Bank, and then National Development Ministries ya. Okay, lepas tu mereka ada corporate partnership. Tetapi ya, lepas tu Philanthropic Foundation, dia ada MacArthur Foundation, Packard Foundation. Packard Foundation. Packard Foundation ya. Kalau dekat Malaysia, public sector biasanya public and corporate banking ni dia ada government agency, CIMB Islamic, okay. Macam tu. Wait ya. MacArthur Foundation and Packard Foundation. Siapa pernah dengar nama Packard Foundation? Packard Foundation. Packard Foundation. Korang tahu kan? David and Lucy Packard were philanthropists long before they helped transform electronic shop in their garage di 1964 ya. 1964. Mari kita cek siapakah mereka ini. Ini popular. Hari tu ada orang menggelupur dah ya. Menggelupur, okay. Ada orang mengelupur. Siap pergi buat police report semua ya. Mari kita nak baca. David Packard. Direct relationship with Israel involve critical geopolitics in late 1960s. Okay.
Okay, whereas the philanthropic foundation established by him and wife, Lucy, connect to Israel primarily through medical and academic research collaboration. Sebab you tahu, all these people, okay, so-called philanthropists ni, banyaklah philanthropists yang banyak spend duit untuk memberikan sumbangan supaya sesuatu agenda mereka dapat dijalankan adalah geng-geng Zionis. Sebab orang Zionis tak takut habis duit asalkan mereka dapat mencapai matlamat yang lebih besar. Maksud, Waalaikumsalam, terima kasih, Telang. Okay? Hanya orang-orang tertentu saja takut nak spend duit. Nak buat bisnes pun takut Kalau boleh semua nak free Semua nak free. Jadi, apa yang korang tahu lah. Packet Foundation, siapa terima duit, NGO terima duit daripada Packet Foundation, maka anda fahamlah kedudukan anda sebagai apa. Mojito Blossom, Waalaikumsalam. Okay. Untuk pengetahuan korang dia Okay, David Packard ini pernah bekerja sebagai Deputy Secretary of Defence in the Nixon administration dia nuclear program, this and that Okay, lepas tu dia orang sebenarnya David dengan isteri dia daripada Packard Foundation mereka maintain hubungan baik untuk research pediatric leukemia. Okay, dia ada the Lucille Packard Children Hospital dekat Stanford dan proses serta research ini dijayakan dengan Israeli institution seperti Weizmann Institute of Science. Okay, nak free tu sendiri jadi produk akhirnya. Betul adikku Telang Lepas tu academic exchange, Packard Fellowship for Science and Engineering Mereka sangat kerap bekerjasama dengan Israeli University seperti Technion, Israel Institute of Technology. Okay, so faham-fahamlah sendiri and then you fahamlah kadang-kadang benda macam ni lah TikTok tak mahu kita cakap, so supaya kita tak adalah memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada anda tentang apa yang sebenarnya serta siapa yang berada di belakang mereka. Okay. So, satu foundation lagi. Satu foundation lagi sekejap harus tutup yang ni. Okay. MacArthur Foundation harus tak tahu. Mari kita cek sama-sama lah MacArthur Foundation. Okay. Tapi kalau MacArthur Foundation does not have formal institutional tie with Israel, but dia ada dia maintain historical dan ongoing relationship with Israel through targeted philanthropy grant, culture exchange dan the awarding of its prestigious MacArthur Fellowship to Israel individual. Okay. Dan untuk pengetahuan korang dia membagi dana-dana untuk orang-orang Israel buat research dan penulisan mengenai nuclear policy yang telah menyumbang kepada buku seperti Israel and the Bomb. Okay. Buku Lepas tu conflict resolution dia orang pun adalah memberi sumbangan sumbangan untuk penyelesaian Lepas tu untuk pengetahuan orang dia ada cultural exchange Okay. Dia ada cultural exchange dan dia grant dia ada Genius Grant. Genius Grant dia diberikan kepada individual of Israel descent of those who completed their education or research dekat Israeli institution. Okay, sekarang tahulah
MacArthur Foundation and Packard Foundation yang orang ada NGO kita terima duit ya. Dan untuk pengetahuan korang, diorang juga ya, The Foundation, okay, dia ada satu magazine ya. Foundation provide ongoing support for journalistic coverage on the region ya. For instance, it provide grant fund for PBS Frontline with produce in-depth documentary and reporting on the regional conflict dan Israeli security environment ya. Okay. So dia sangat aktif dalam mendanai bersama-sama buat event ya, untuk Israel. Dan kita sebenarnya menyatakan bahawa kita ini bagus ya. Ahli politik kita maksudnya kompeten baru boleh dapat dana daripada mereka ini ya. So macam mana? Rasa happy? Hari itu katanya adalah beberapa parti terima duit daripada Packard Foundation semua. So sekarang you faham dah you terima duit daripada siapa. Kalau you nak support lagi orang macam ni, jadi tak ada guna ya. Tak ada guna. Okay, so sekarang Pak Rashid, terima kasih ya sebab join kita. Waalaikumsalam Bakti. I see. Sebab itu kita ya kenalah ada sedikit pengetahuan daripada apa yang dihidangkan untuk kita ya, supaya kita boleh menilai ada tindakan kita menyokong orang yang menerima pendanaan daripada Packard Foundation dan foundation yang mempunyai perhubungan yang sangat baik dengan Israel serta mendukung orang-orang Israel ini. Kita halusi. Patut kita mendukung orang ini. Walaupun anda menyatakan dia orang terbaik, yes. Dia orang terbaik sebab dia memerlukan kemampuan kuasa daripada anda. Saya bukan memfitnah, tapi saya menyatakan bahawa Packard Foundation dengan MacArthur Foundation mempunyai hubungan yang sangat-sangat dengan Israel. Especially Packard Foundation. So kalau you orang masih lagi berfikir orang-orang yang menerima dana seperti ini orang yang boleh dipercayai, hati-hati ya. Nur Malasari, terima kasih. Bukanlah Kak Arus nak mengada. Bukanlah kita nak mengada-ngada, tapi dah tahulah. Sekurang-kurangnya kalau tanya, tak adalah kita macam mereka mencari NGO dan boleh diberi makan. Orang NGO dah makan ya. Tapi macam scam kan. Okay. Mari kita baca ya. Stadium Corporation CEO charged with bribery amounting 1.5 million. Biasalah ni. Kita tak boleh nak cakap apa lah ya. Tak boleh nak cakap apa. Disebabkan ya macam diorang memang orang ni berkuasa ya. Orang berkuasa ni dia memang suka lah ya. Suka rasuah, suka salah guna posisi. Sebab macam ni. Okay, kalau you nak projek tu boleh. You kena bersuatu untuk saya. Itu adalah satu cara ya. Cara menggunakan posisi anda ya. Saya tahu macam mana rakyat masih lagi boleh terima kebusukan dan kedurjanaan orang politik mereka yang menguasai JLC, GLIC ya. Sangat-sangat menyedihkan lah ya. Sangat-sangat menyedihkan. Sebab yesterday kita buat perbandingan antara MSM dengan Zambia dan Malawi ya. Bagaimana satu sesaham value untuk syarikat pengelola gula di Zambia di Malawi RM9.54, di Zambia RM19.58 sesaham. Sedangkan kita dekat Malaysia 0.68 sen. NGO dah jadi produk sebab terima wang dari orang luar, potensi jadi produk musuh negara. Yes ya. Salam, selamat pagi semua. Terima kasih ya sebab join kita. Kita memang rasa macam sangat terkilan lah ya, sangat terkilan. Macam mana masyarakat masih lagi ya boleh duduk dan dengar ceramah-ceramah orang-orang yang sudah irrelevant ya.
Okey, mari kita baca bersatu lah. Korang nak dengar ya. Okey, bersatu gagal dalam usaha untuk menarik balik pembekuan akaun bank ya. Dia gagal ya selepas Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa SPRM tidak menyalahgunakan kuasanya. Hakim Aliza Sulaiman berkata Bersatu juga gagal menunjukkan bahawa tindakan SPRM adalah menyalahi undang-undang, tidak wajar dari segi prosedur, tidak rasional, dilakukan dengan niat jahat dan merupakan salah laku jawatan awam ya. So banyak elemen. Sekiranya duit anda dibekukan oleh SPRM, anda perlu satu ya, SPRM menyalahi undang-undang. 2, tidak wajar dari segi prosedur. 3, tidak rasional. 4, dilakukan dengan niat jahat dan merupakan salah laku jawatan awam ya. Ya, betul ya. Memang. So dia tak relevan ya. Muhyiddin Yassin, I rasa dia patutnya retire lah ya, retire. Lagipun itulah ya. Itulah ya, siapa yang tahu-tahu lah ya. Lemah. How much is enough ya? Okay. Beliau juga ya, hakim memutuskan bahawa SPRM tidak salah kerana meminta Jabatan Imigresen mengenakan larangan perjalanan ke atas Presiden Parti iaitu Muhyiddin Yassin semasa siasatannya 3 tahun lalu ya. Walaupun benar perintah pembekuan dalam kes ini mengenai arahan bahawa Muhyiddin tidak boleh kasih tidak dengan masih kasih stesen Sufi Bakti semua ya. Lepas tu hakim berkata saya menerima bahawa SPRM bagi pastikan proses siasatan berjalan dengan lancar sebab menantu pun saya tak jumpa. Okey, Mahkamah membuat sebarang perintah mengenai kos. Muhyiddin sedang dibicarakan dalam 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa dan 2 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 232.5 juta dan 195 juta ya. Okey, pada 29 Mei 2023, Ketua Eksekutif Bersatu Suhaimi Yahya memfailkan permohonan semakan kehakiman ya. Bersatu berhujah bahawa akaun CIMB dan M-Bank-nya telah dibekukan tanpa perintah penyitaan yang dikeluarkan. Sebab tu you kena faham, perintah pembekuan dan penyitaan ni dua benda berbeza. Sebab bagi I lah, orang yang pernah kerja ya, dengan bank ya, bila kita dapat perintah pembekuan, perintah pembekuan, you tidak semestinya mendapat perintah penyitaan ya. Susah nak sedarkan orang yang tidak sedar dia irrelevant. Betul ya? Kita sudah kena move forward lah ya. Move forward. Okay, let go ya. Let go. Lepas tu dia kata parti itu berkata ya, menghantar surat pada SPRM memohon ataupun dalam perintah. Tetapi agensi anti rasuah menangguhkan jawapannya, akhirnya menolakkan permintaan. Yes. Sebab ini melibatkan siasatan ya, plus you punya menantu belum balik lagi mah. Okay. Pada pandangan saya teliti, SPRM telah membeli maklum balas ya, kata hakim ya, dalam tempoh munasabah tambahan. Tiada peruntukan yang menetapkan satu tempoh di mana SPRM mesti membeli maklum balas kepada pemohonannya. You boleh hantar surat hari ni, tahun depan mereka bayar pula balas pun boleh berlaku ya, boleh berlaku. So tidak ada satu sekatan masa di mana you mesti membalas dalam 30 hari, dalam 40 hari ya. So, kalau you nak macam tu, you nak benda sangat bersifat macam tu, you kena masuk parlimen dan gubarlah perubahan-perubahan yang patut dan adil ya. Sebab kenapa? Sepatutnya setiap surat dia mesti ada tempoh dia, bila dia patut balas. Benda macam ni korang tak nampak. Sebab itu pentingnya kita menetapkan SOP yang benar supaya semua pihak yang salah ke yang tak salah, mereka mendapat jawapan dalam tempoh yang munasabah, mungkin 90 hari atau 120 hari. Dia mesti ada time frame. Okay. Benda-benda macam ni, lepas tu anda pergi berlawan dekat mahkamah, anda tak akan menang. Sebab kenapa? Tidak ada termaktub dalam mana-mana peruntukan di bawah akta SPRM atau mana-mana yang menyatakan SPRM mesti membalas dalam tempoh masa tertentu. Sebab tu orang kata kau jadi kerajaan, kau jangan menyakau. Kau jangan sibuk nak fikir projek-projek aja. Kau tengok undang-undang di mana anda perlu membuat undang-undang yang tidak ada loophole macam ni. Paling tidak okey, dalam masa 120 hari mesti reply.
So sekarang, bila you kena pun baru you sedar bahawa memang tak ada undang-undang macam tu. Habis selama ni kau jadi kerajaan, kau buat apa? Darurat. Paksa orang ambil mandatory. Wawa kata, so kau nothing. Terima kasih Wawa ya. Okay. Dalam permohonan semakan kehakiman, Suhaimi menamakan Peguam Negara ketika itu Idrus Harun dan Ketua SPRM Tan Sri Azam Maki masing-masing sebagai responden pertama dan kedua diikuti oleh 20 yang lain ya. Pada 30 Oktober 2023, Mahkamah Tinggi memberikan kebenaran bersatu untuk meneruskan cabaran itu setelah mendapati permohonan itu tidak remeh walaupun menyusahkan. Okay. Walaupun mahkamah menolak permohonan pihak tersebut untuk akses sementara kepada akaun yang dibekukan, Peguam Rosli Dahlan yang mewakili bersatu, manakala Peguam Kanan Persekutuan Nur Hafizah Azizah mewakili kerajaan. So of course, you orang masa ada kuasa tak nak tengok. Sebab rasa tak akan kena tangkap Sekarang macam mana ya? Okey, kita nak ucapkan ini kita panjanglah sikit ya. Paramount Corporation complete RM 257 million accusation ya of Prime Kuala Lumpur ya. Okey. Paramount Corporation Berhad ya. Mari kita cek dulu Paramount Corporation Berhad. Shareholders dia siapa? Okey, Paramount Corporation Berhad ya. Harga sesaham adalah RM1 ya. Sampai dari 1 January change minus 1.96 ya. Dia punya income makin lama makin meningkat lah ya. Makin meningkat. Dia punya CEO adalah Sang Tiong Chu. Dia punya BOD adalah Keng Siu Ong, Sang Tiong Chiu, Poh Kiat Kwa. Okay. Lepas tu dia punya shareholder ya. Paramount Equities Sdn Berhad 24%, Southern Palm Industry, Southern Asset, Bunga Indah Malaysia, Southern Realty Melaya ya. Okay. Dia orang berada di level 12 Tower B Petaling Jaya. Okay. So jadinya mereka berjaya ya, ini tak ada GLC ya. Mereka berjaya membeli tanah ya, membeli tanah dan membayar ya. Membayar tanah senilai 232.10 million was fully paid on June 16, 2006 ya. Menyebabkan ya dia punya proposition acquisition tu telah selesai lah, dia orang membayar. Mereka berjaya membeli ya lot 20009 sebesar 4,974 square meter dengan total cash value consideration sebanyak 257.89 million ya. Okey. Lepas tu dia orang kata ya, dengan pembelian tanah ini mereka akan memperkukuhkan kedudukan mereka di Kuala Lumpur. Okey. Ini kita tahu sebab filing mereka. Lepas tu Ros kata sebab itu sebab tak nak tinggal kuasa. Ya, competent to be our politician ya, tapi penyakau boleh ya. Penyakau boleh. Okey. Mari kita tengok apa lagi ya. Kita tengok apa ya. Okey, kita nak ucapkan tahniah ya kepada Azmi Khalid ya. Azmil Khalid, MAHB appoint Azmi Khalid as new chairman ya. Malaysia Airport Holding Berhad ya telah melantik prominent businessman Tan Sri Azmi Khalid sebagai non-independent non-executive chairman ya, effective immediately.
Azmi mengambil alih jawatan itu daripada Nong Sari Ahmad Radi yang telah step down selepas 2 tahun ya. Sebab sekarang Nong Sari telah masuk Khazanah Nasional Berhad ya. Actually putar-putar ya. Tertinggal bas. Waalaikumsalam. Tak apa, nanti Kak Ros akan upload dekat YT ya. Kak Ros akan upload dekat YT petang garang. Okay. Sebenarnya kalau dekat Malaysia ni GLC, entiti-entiti penting ni dia orang putar-putar orang yang sama je ya. Terima kasih Pak Tikus. Okay. In statement, MAHB say Azmi brings 3 decades of experience in corporate leadership infrastructure international ya. Untuk pengetahuan korang, Azmi currently adalah chairman kepada AFA Group yang pegang konsesi KL Karak Highway East Coast Express ya. Lepas tu dia juga adalah President Chief Executive Boutique Investment AFK Group ya. Apakah ini tidak membawa percanggahan kepada kepentingan? Dia juga serve as a UEM agenda ya, ini Khazanah. Juga duduk dekat Sapura Industrial Berhad ya, Eldridge Energy juga ya, dan Sembiro ya. He previously menjadi President dan CEO to the Alloy MTD Group, Aneh Berhad. Okay, dia MTD Capital. Macam tu lah ya. Tapi banyaknya ya. Banyaknya dia bagi ya. Separately MAH Ministry of the Director Datuk Mak ini lagi tahun. Kita pusing orang sama sahaja ya. Okay. Lagi kita tengok apa yang di Elisa ya, pro-Zionis yang paling kuat di dunia ya. Yang apa yang mereka buat sekarang. Yang beli Tito. Sebab ada ramai orang boleh nak cakap Kak Ros. Kak Ros, Tito sekarang Zionis pegang. Kau baru tak lalu ke? Orang dah berkurun dah cakap benda tu sahabat-sahabat kita. Sebab tu kalau ada maklumat-maklumat yang kau rasa kau tak tahu, pergi cari-carilah dekat Kak Ros punya YT dan you dengar je lah ya. Sambil-sambil korang apa just dengar. Okay. Mari kita tengok apa Daily Edison sedang buat ya. Okay, sejumlah 285 million US dollar estate was planned here. Two South Florida billionaire just rich. Dua orang billionaire ya. 4 ekar ya, 4 ekar seaside town south of Mar-a-Lago ya, was supposed to be the site of one of the most expensive home ever built. Untuk pengetahuan korang, even untuk money laundering ya, development property adalah satu perkara yang sangat mudah untuk mereka, bagus ya, dia boleh jadi tool. Okay, tetapi ya, but instead the Mana 8 ya, lot was split into 2 ya. Palm Beach Country best known billionaire Oracle co-founder Larry Ellison dan WeatherTech founder ya David McNeil ya telah membeli kedua, satu tempat itu dipecahkan pada 2 ya. Dia orang telah berjaya membeli kawasan berkenaan. Okey. Harus nak tunjuk ya. Tak nampak ya. Okey, jadinya sahabat-sahabat kita ya, dia sebenarnya seluas 4 ekar. So dia bagi 2 ekar seorang ya, 2 ekar seorang ya. Okey, 2 ekar seorang. Jadi mereka akan duduk sebelahan ya. Untuk pengenaan korang, Mana 8 merupakan sebuah komuniti tepi laut yang eksklusif ya, kira-kira 10 batu di selatan Palm Beach ya, yang pernah menjadi destinasi pantai mewah tetapi sunyi ya. Tetapi beberapa tahun selepas COVID ya, dia jadi macam senyap ya. Dan tapi orang dia masih lagi pergi sana ya. Pergi sana. Thank you Tela. Okey, Elisa merupakan keuangan terkaya di dunia dengan menganggarkan 90% ya. Semua itu hasil gara-gara korang lah ya. Korang ya. Okey. Sebab untuk ledger kepada cryptocurrency semua ni kebanyakannya ya dikuasai oleh Oracle ya. Oracle. Terima kasih Dr. Tere. Jadi kedua-duanya ya, dia orang kata ya, kedua lelaki itu merupakan pembeli tanah Florida Selatan yang prolific ya. Sebelum pembelian baru ini, McNeil membeli
dan tanah 207 juta di Palm Beach ya. Macam tu. So jadinya sahabat-sahabat korang perasan tak? They want us to own nothing, tapi mereka ingin menguasai keseluruhan sumber semula jadi. Diorang want us to invest dalam teknologi menghabiskan duit kita ya, dan membeli tanah-tanah dan tidak membeli macam aset tetap macam tu. Kita lebih kepada beli kereta mewah, beli rumah kondo, beli peralatan, beli yacht, beli itu, beli ini. Tetapi kita tidak tengok dia orang punya pattern. Kebanyakan mereka membeli tanah ya. Tanah. Lifestyle shot, terima kasih. Kak Rose, terima kasih. Okay, mereka membeli hartanah ya. Mereka membeli hartanah dan kita masih lagi tidak sedar ya. Kita tidak sedar ya. Mereka memang banyak benda. That's why bagaimana all these people boleh jadi billionaire, trillionaire ya. Semua daripada kebodohan pengguna yang di mana ya mereka mengundi pemimpin-pemimpin yang mempunyai kecenderungan untuk mengikuti apa yang dicadangkan oleh orang yang kaya. Ya, tanah lebih penting. Tak ada makanan boleh tanam sendiri, sedar-sedarlah ya. Tapi kita, masyarakat kita, contoh ini kita pun dah nak habis ni, pukul 12 ya. 12 kejap lagi kat berhenti. Masyarakat kita, kalau ibu bapa mati berebut untuk hartanah. Sedangkan korang bodoh. Aku cakap, tarik balik. Bukan maksud anda bodoh tu tak smart. No, anda tidak membandingkan ya. Apakah keputusan anda itu datangkan ke unta atau tidak. Sepatutnya, kalau tak kecil, you adik-beradik ramai, kaum keluarga ramai, apa salahnya you letakkan tanah itu di bawah yayasan atau you buat koperasi keluarga engkau. Okay? Ini Kak Ros bagi nasihat percuma. Tak perlu bayar 1,500 untuk sejam punya khidmat nasihat. Ya. You boleh buat anda koperasi keluarga engkau, terhad untuk keluarga engkau sebab syarat dia macam tu, kau buat ataupun kau buat yayasan. Bangunkan kawasan itu dengan nada bersifat komersial supaya anak cucu korang nanti akan dapat terusan menikmati hasil. Itu je cara dia. Tapi orang Melayu kita kalau kita cakap macam tu terus, Kak Ros kita nak jual sebab kita tak nak bergaduh. Kenapa you mesti sama satu ibu satu bapa mau bergaduh? Apakah kebodohan anda? Sudah maksima sehingga anda tidak boleh memberikan penilaian jangka panjang dengan jangka pendek. Emotion. Tapi puan, macam tanah warisan menginginkan tanah itu dijual. No? Macam mana tanah warisan tu tak nak menginginkan dijual? Pewaris nak jual. Itu pewaris yang bodoh lah. You nak jual buat apa? You sepatutnya letakkan tanah itu di bawah koperasi keluarga di mana orang luar tak masuk, keluarga engkau sahaja yang ada blood. Bukan isteri, bukan apa ya. Orang yang betul-betul ada bloodline. Itu je boleh. Dan you bangunkan kawasan tu. You bangunkan tanah tu. You buat pertanian ke apa. So you akan dapat tanah itu berkekalan untuk keturunan korang. Sebab sampai satu masa nanti mungkin semua dah malas nak buat benda tu. Tanah itu kau boleh bangunkan apartmen untuk kau keluarga korang. Tuan-tuan jangan salah. Ini tidak. Mati ibu bapa berebut nak dapatkan duit 1 juta, 2 juta. Itu kebodohan yang macam masih berterusan. Aku sebagai lawyer kadang-kadang sebab kalau bukan lawyer syariah ya. Saya sentiasa memberitahu kepada masyarakat Melayu kita, jangan jual tanah tu. Nak usahakan tanah sedikit tu. Ya boleh diusahakan. Boleh buat vertical farming. Boleh buat banyak benda. Asal ada tanah sejengkal kau boleh bangunkan untuk buat sesuatu. Masalahnya masyarakat kita, kalau kita ajar macam tu marah pula. Dia kata you lawyer civil, you mana tahu pasal paraid. Aku belajar jugalah. Aku undang-undang Islam dengan undang-undang keterangan Islam dapat A kok. Bukannya bodoh sangat pun. Kita belajar Universiti Melayu ni, kita kena belajar semua tu. Ustaz Musin ada situ lagi ya. This is the thing yang orang tak faham ya. Nasihat kita, sekiranya anda ada tanah. Tak kira lah apa, anda jangan rosakkan ya. Sufuk, waalaikumsalam Kak Ros, topik bagus hari ini. Sama-sama, terima kasih. Dah nak habis dah ya. Kita nasihatkan supaya jangan anda merosakkan masa depan anda ya. Dengan menjadi satu keluarga yang tidak ada tanah semata-mata anda rasa anak
Kalau anda buat nak duit jangka pendek macam tu, anda akan rugi. Anda akan rugi. Sebab saya tengok banyak orang-orang bagaimana mereka boleh grow dari satu tanah, mereka beli tanah lain lagi dan koperasi mereka ataupun yayasan lah. Biasa kalau kita dekat luar internet foundation mereka berkembang. Ini adalah satu kesedaran yang penting daripada kodok membawang, ya kan? Lebih baik kau fikir-fikir benda macam ni. Ibu bapa. Okey, ibu bapa, boleh je kau buat. Kalau nak advice benda macam tu kena kalau nak lagi detail tu itu kena buka. Tapi yang ni free. Hentikanlah batas ya. Berikanlah bencana. Sebab ramai follower Kak Ros ya. Kak Ros, saya nak jual tanah ni. Tak lain. Saya cakap you nak jual apa? Lepas ni you nak beli tanah. You ingat duit you boleh membeli tanah yang senilai dengan itu. Dah buat macam-macam dah banyak dah habis. Banyak dah habis. Kena buat secara konsisten ya. Kena ada penasihat-penasihat yang betul. Kena buat secara istiqomah dan kena buat tu bukan apa yang kita nak tetapi apa yang sesuai. Apa yang sesuai. Macam kalau tanah tu di kawasan ya. Di kawasan yang memang banyak permintaan untuk orang-orang macam sekolah cikgu-cikgu perlukan. You orang boleh buat apartmen bertingkat untuk disewakan. Kami adik-beradik buat rumah sewa ya. Ataupun kalau tanah tu tanah subur, anda boleh buat mini agriculture spot, leisure spot, relax spot. Di mana kau buat agriculture boleh jual satu, lepas tu orang boleh datang melawat lagi satu. Macam tu. Sepatutnya macam tu. Bukan kita asyik-asyik nak menjual. Sampai bila kita nak menjual? Sampai kita togel. Lepas tu kita nak marah. Orang lain duk beli tanah. Kita duk menjual tanah. Masyarakat kita, dari segi nukleusnya, kita masih tidak ada kesedaran tentang keuntungan jangka panjang. Kita tak boleh hidup sekarang. Sekarang. Macam aku dulu, aku beli banyak tanah. Tapi kesilapan pun banyak berlaku ya. Sebab, yelah, orang ni kan. Kita ingat baik tapi rupa-rupanya buaka. Tapi tak apalah, itu bahagian dia dengan Tuhan lah ya. Bahagian aku dah jelas. Jadi kita mesti ubah paradigma kita dan kita mesti berbicara hati-hati. Jangan kita jadi orang yang tamak untuk duit instant. You tahu tak, instant money ni dia akan habis duit cepat ya. Cepat sangat habis. Sedar-sedar kalau sekadar 5 juta sekejap je hilang ya. Terus kejap je hilang ya. Kejap je hilang. You tak sedar you dah habis 5 juta. Okay. So, sahabat-sahabat kita, itulah sahaja untuk hari ini. Kak Ros minta maaf kalau ada salah-salah. Yesterday Kak Ros minta maaf sebab memang Kak Ros petang tu tak boleh buat live sebab Kak Ros jatuh sakit ya. Jatuh sakit sebab makan benda yang kata itu ini rupanya alergik banyak ya. Banyak sangat chemical. Lebih baiklah ni cukup makan ikan dengan nasi putih je lah ya. Tak ada nasi, tak makan ikan aja. Ros, thank you very much. Jadi Kak Ros akan tinggalkan you all. Allah petang ini ya, just doakanlah ya. Kalau Kak Ros tak sibuk, Kak Ros akan buat live. Tapi siapa yang masuk lambat, Kak Ros akan upkan yang ni dekat YT ya, supaya korang boleh tengok nanti. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.